Ambo ni selain pada stroke, ambo ada kecil manis. Bila ada kecil manis, kena berhati-hati. Sama ada dia tak kecil manis lagi, kenalah berhati-hati. Bukan orang kecil manis je, kena berhati-hati. Tak jadi kecil manis lagi, kenalah berhati-hati. Macam kalau kita nak buka puasa, kita minum air kosong, jadi air manis kita tak setuh pun. Sebabnya nyakit kecil manis. Lepas tu kita buka puasa pula, kurang manis. Kurang manis, kurang macam-macam lah, kurang habis lah. Untuk kawal kecil manis kita. Tak sewi jadi meningkat tinggi berdoa. Kalau duk main macam darah saya, hok gecek ni bulan lepas, muncul doktor kata 4 poin berapa tak ingat. Dia kata molek berdoa, dia kata. Tapi kak kena jagalah, kita nak maintain. Benda tu nak maintain siapa bila-bila. Gitulah nak ayatnya. Pasalnya kecil manis. Lepas tu darah tinggi pun cek tu terkawal. So 29 bawah 80. Alhamdulillah.